Lepas kau solat tarawih, kau boleh makan colek. Mau kita? Makan you ke kedai suka ramai ibu dan anak. Laki aku kan orang Kelantan. Dia nak makan colek. Colek ni sebenarnya makanan orang Kelantan bulan puasa. Dekat sini macam-macam jenis ni ke colek dema. Ada ada yang kerang, ada yang goreng-goreng, ada yang ikan, ada yang cucur. Jemput malas untuk orang yang malas masak macam aku. Orang Kelantan ngeluhkan jemput malas macam kita cucuk kosong lah. Macam Yoyon terus ambil set colek talam. Sebab dalam satu talam ni udah macam ni ke dia ada. Senang. Dalam colek talam ni ada udang, kerang, sotong ni, cucur-cucurnya ni tak sampai RM10 seorang je komen. 4-5 orang boleh makan. Satu berapa ekor udangnya komen banyak benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ekor udang. Set talam colek ni RM35 je. Tapi portionnya mak 4-5 orang boleh makan komen. Colek ayam. Colek ayam lah, colek buah lah. Memang macam-macam sneaker dia macam colek ada kat sini. Buah ni yang gemar. Dia pun tak katakan rojak. Tapi dia rasa colek lah macam nyicah. Sekejap koma. Ada budu ke dalam ni? Sudah. Set talam yang pelapa dia mana ada? Besar koma ikannya. 2 tapak tangan aku besar. Memang puas lah bila makan colek dekat kedai ni. Laki aku apa lagi habis hati lah dia dapat makan colek kat sini. Yang teringin nak makan colek amari lah ke suka ramai ibu dan anak. Kedai demo ni benar-benar sebaris dengan Masjid Asidik Sidik. Lepas tarawih tu aku kemari lah terus. Datanglah ramai-ramai. Yuk bawa you untuk kemari. Ni membuka dari 8.30 sampai 11.30 malam. Mau kita? Asyik komen.